Gaji 3,000, 4,000 tak mampu beli. Yang mampu mereka beli adalah harga dalam 250,000. Tapi ada tak di Kuala Lumpur harga 250? Tak ada. Jadi siapa yang nak mempertahankan anak muda, orang yang Melayu yang peringkat menengah untuk mereka bertahan di Kuala Lumpur? Mereka tidak mampu bertahan kalau polisi-polisi yang dibuat itu tidak akan membantu untuk nak selamatkan, nak securekan mereka. Makin lama, makin hari, mereka terpaksa keluar daripada bandar. Akhirnya, rancangan yang telah dibuat oleh Datuk Harun 40-50 tahun tersebut akan berakhir apabila polisi-polisi ini tidak boleh dipertahankan lagi. Jadi saya melihat bahawa orang Melayu tak boleh diam lagi dah. Orang Melayu kena bangun, bangkit, menyuarakan perkara ini dalam keadaan Menteri Wilayah itu dipegang oleh UMNO pada waktu itu, dan orang Melayu pun kita tidak boleh bertahan, kita tidak boleh memberikan sesuatu yang istimewa kepada orang Melayu, dan keadaan itu pun tak boleh. Bagaimana mungkin kalau kementerian itu telah terlepas daripada orang Melayu sendiri? Sekurang-kurangnya kalau orang Melayu jadi pemimpin Menteri Wilayah, walau sejahat mana pun dia masih lagi tetap orang Melayu, masih lagi tetap orang Islam. Ada lagi sedikit dia mengingati kepada bangsa dia orang Melayu. Tapi kalau bukan orang Melayu, dah bukan orang Islam, maka saya kira tidak ada lagi ihsan itu di dalam polisi-polisi dan dasar. Mungkin orang kata kita belum cuba. Ini bukan boleh cuba-cuba. Sesuatu polisi dan dasar ni kita tak boleh cuba-cuba. Sebab satu-satu polisi ni bila kita buat 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dia sudah menjadi suatu garis panduan, dia sudah menjadi ketetapan, dia sudah menjadi undang-undang. Dan bila berlaku nanti dia dalam jangka masa panjang 10 tahun, 20 tahun, kita nak reverse balik, nak ambil semula, sudah tidak mungkin.